guys, apa khabar semua? Selamat pagi-pagi, selamat petang-petang, selamat malam-malam. Minat itu jiwa, bas itu cerita. So itulah tagline terbaru untuk Legasi Bas Malaysia, Mr. Bas Yok DM. So terima kasih kepada semua yang masih lagi berada di channel YouTube Legasi Bas Malaysia, Facebook Mr. Bas Yok DM, TikTok Legasi Bas Malaysia. So hari ini nampak macam sebagaimana yang berada di belakang ataupun di tepi saya, Yok datang ataupun hadir di SHL Coachwork bagi meraihkan pengeluaran sebuah bas baru, Zuzin Holiday. So apa lagi, kejap lagi belum pun dah sampai. Kejap lagi akan ada program ataupun acara handover secara rasmi dengan acara simbolik di SHL dengan memecahkan belon yang ada. So inilah dia sepintas lalu bas Zuzin Holidays 17 kod 17. Mungkin bas yang ke-17 dalam keluarga Zuzin Holiday. So apa lagi, jom kita review bas yang terbaru dalam keluarga Zuzin ini. Let's go guys. So jom kita tengok dulu wajah keseluruhan untuk bas Zuzin Holidays yang berhad 17 ini. Bas yang ke-17 dalam keluarga Zuzin Holiday. So kali ini bas dia nampak lebih kepada warna hijau daripada sebelum ni. Yok perasan tadi sembang dengan Bas Syafiq kita, sebelum ni kalau kita tengok bas Zuzin banyak warna putih lah di bahagian body bas. Kali ini menampilkan bas penuh dengan warna hijau dan cuma sikit saja warna putih di bahagian tepi. So bas yang dibuat oleh SHL Coachwork yang menggunakan model The Arc Series, yang menggunakan chassis Yutong Auto yang terbaru Euro 5 dan paling padu kali kali ni disertakan sekali dengan rim alloy yang berkilat ini. Lagi Yok bawakan daripada sisi so boleh nampak lah ada beberapa kuntum bunga raya yang berwarna kuning. Ni daun berwarna merah jambu dan berwarna kuning dan juga warna orange. So inilah corak yang ada pada bas Zuzin Holidays pada kali ini. So di bawah sekali bahagian lagi kompartmen ni ada tagline diorang, keselesaan anda, keutamaan kami. So bas ni juga boleh digunakan untuk merentas sepadan negara daripada Malaysia ke negara Singapura ataupun daripada Malaysia ke negara Thailand. So kalau siapa-siapa yang nak menggunakan perkhidmatan bas Zuzin Holidays yang berhad, boleh hubungi nombor telefon yang tertera 012 623 5090 atau 012 623 5130. Okey, bas ini ada stiker tu, nampak tu, first class eksklusif 44 seater coach. Bas ini mempunyai ciri-ciri seperti berikut. Dibuat oleh SHL Coach, mempunyai tempat duduk 2+2, personal reading light, comfortable air suspension, DVD screen, ada personal seat belt, USB charger port, friendly service dan improve retailer system. So inilah ciri-ciri yang ada pada bas yang dibuat oleh SHL Coachwork. Sekarang jom kita menjengah ke bahagian tempat penyimpanan bagasi ataupun luggage compartment. Senang khabar kan. So seperti biasa, seperti review-review sebelum ni, ketinggian dia lebih kurang 3,5 kaki macam tu lah. Sangat luas. Kalau boleh nampak kon tu ada 1, 2, 5 kon masih lagi, walaupun dah tindan 5 kon tapi masih ada lagi space, nampak lebih kurang sekaki daripada lantai bas ni. Okey. So itu ringkat lama lah. Sekarang bas ni dah pakai rim chrome ataupun rim alloy yang berkilat, yang mercik macam ni. So ke kiri dan kanan untuk luggage compartment ini menggunakan auto luggage. Okey guys, so sekarang kita tengok pula bahagian dalaman untuk bas Zuzin Holidays 17 ini. So bas yang menampilkan seat yang berwarna kelabu biru dan juga
berwarna kuning yang dibuat oleh Orient. So, kombinasi seat dalam bas ini 2 tambah 2 dengan keseluruhan sebanyak 44 penumpang pada satu-satu masa. So, bahagian belakang sekali ada 5 tempat duduk dan selebihnya 2 tambah 2 sampai ke hadapan. Jom kita tengok apa yang ada di setiap tempat duduk yang dibuat oleh Orient ini, guys. So seperti biasa, benda yang paling wajib sekarang untuk bas express, bas persiaran, pastinya akan disediakan sekali dengan seat belt ataupun tali pinggang geledah di setiap tempat duduk. Dan di setiap tempat duduk juga terdapat sulaman nama untuk syarikat ini, iaitu Zuzin yang berwarna keemasan. Nampak tu keemasan. So ini dia headrest yang lembut berwarna hitam. Dan tidak lupa juga yang paling orang kata penting juga sekarang untuk travel, USB charger port yang berada di setiap tempat duduk. So dia berada di belakang. Untuk orang yang duduk sini boleh gunakan di sini. So ada 2 lah, satu Type C dan satu lagi USB 3.0. So ada juga jaring untuk letak barang-barang. Ini dia tempat merehatkan kaki anda. So inilah feature-feature yang ada pada bas Zuzin Holidays dan juga seat yang dibuat oleh Orient pada kali ini. Ini adalah salah satu trademark juga untuk bas yang dikeluarkan oleh SHL. Dan untuk model DA series akan ada lampu yang bercahaya di bahagian belakang, tertulis nama syarikat untuk bas ini. Bas ini milik Zuzin, maka Zuzin lah tertulis di bahagian lampu yang berwarna biru ini. So kita tengok pula bahagian atas mempunyai luggage compartment yang bertutup. So ada penahan kat sini, ada lampu juga. So nampak terang kan. So tuan-tuan boleh lah letak barang-barang peribadi tuan-tuan dekat atas ni, kat bawah pun boleh. Bas ini dia ada lagi kompartmen kat atas, tempat penyimpanan bagasi dekat atas dan juga bahagian bawah. So saya buka satu tengok. Luas kan. Dan dia ada penahan. Kalau letak barang, insya-Allah letak dia lah jatuh ke bawah ke apa kan. Dia boleh tahan di sini. So selain daripada itu, kita tengok ceiling yang berwarna hitam seakan-akan cermin dan juga dilengkapi dengan lampu LED RGB yang boleh bertukar-tukar warna. Dan ada juga televisyen di hadapan ini. Di setiap tempat duduk juga ada ni yang dipanggilnya reading light. Orang panggil reading light. So tekan untuk tutup dan tekan semula untuk onkan lampu LED ini. So sekarang jom kita tengok bahagian muka hadapan untuk MED 1748, bas yang terbaru dalam keluarga Zuzin Holidays yang berhad yang menggunakan kod 17. So penuh dengan warna hijau di bahagian muka hadapan untuk model The Arc series pada kali ini. So bahagian tengah tu ada tulis ada logo Yutong untuk chassis bas ini, The Arc untuk nama model bas ini. Dan ini dia bunga raya, iaitu logo untuk syarikat Zuzin Holidays sendirian berhad. Tahniah diucapkan kepada Zuzin Holidays dengan pengeluaran sebuah bas baru pada hari ini di bulan yang penuh berkah, iaitu bulan Ramadan. 13 puasa hari ini, orang kata telakar sebuah sejarah. MED 1748 akan meluncur daripada Ipoh ke Melaka sedikit saja masa lagi. So apapun, tahniah sekali lagi dan terima kasih diucapkan kepada Zuzin Holidays kerana sentiasa support orang kata support karya jalanan legasi bas Malaysia, Mr. Bas Yok DM, yang merupakan salah seorang peminat bas di Malaysia ini. So sekali lagi, inilah dia wajah penuh ataupun overview penuh untuk bas Zuzin Holiday 17 yang menampilkan
warna hijau dan sedikit saja warna putih di bahagian tepi. So semoga terus sukses Zuzin Holiday dengan tagline mereka, keselesaan anda, keutamaan kami. Kalau ada lagi bas-bas baru ke kan, manalah tahu. Kalau ada lagi kok murah rezeki Zuzin Holidays, bolehlah jemput Legacy Bus Malaysia Mr. Bas Job DM untuk datang buat review. InsyaAllah kita akan cuba ruangkan masa untuk membuat review yang terbaik untuk Zuzin Holidays Sdn Bhd. So semoga kita berjumpa lagi di sesi review bas yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum. Tahniah sekali lagi Zuzin Holidays Sdn Bhd dan terima kasih. Bas pun tepat jam pukul berapa ni? 12:07 melepas ke Melaka. Semoga selamat sampai.